memenuhkan suatu, maka Allah SWT akan menghukumkannya dengan rahmat-Dia. Hadis riwayat Abu Daud. Lepas azan dia ada baca hadis, dia baca doa selepas azan. Jangan risau, dia punya waktu solat up to date Dia ikut waktu JAKIM lah. Subuh 5.50 betul. Okey, 6.56 nampak betul, 6.56 sunrise. 1.02 nampak zuhur 1.02 betul. Dan asar 4.18 dekat sini. Nampak dekat sini pun 4.18. Maghrib 7.2 minit sama, 7.2 minit. Isyak 8.11 minit. So tepat Untuk jam azan ni, kalau korang tak pandai setting, sebelum korang beli, korang boleh check dia punya customer service, cakap nak settingkan siap-siap ikut zone korang. Tapi kalau korang dah terbeli, korang boleh setting guna dia punya user manual juga. Dia ada bagi, boleh follow saja step tu, and remote dia bagi juga. Dia punya data secure. Contoh korang tutup plug kat sini kan. Contoh kalau korang nak balik kampung seminggu 2 minggu, nak jimat elektrik, korang boleh tutup. Bila korang balik, korang just on balik plug dekat sini, and then data tu memang tak lari punya. Dia sama je. Okay, dia akan up to date je. Dia akan follow. Nampak ni zone aku, ni zone aku, and then ni tarikh dia tepat dengan waktu JAKIM. So kalau korang nak beli kan, korang akan dapat full set dekat beg kuning tu.